Apa kaitan bubuk suara dengan 10 Muharram? Pengalaman saya duduk di Iraq, saya tengok dengan mata kepala saya. Kalau di Iraq sana, yang buat bubuk suara ni Syiah lah. Sebab bubuk ni dia buat untuk meraihkan kematian dia buat bubuk pada Tasu'a dan Ashura. 9 dia meraihkan kematian Umar Al-Khattab. 10 dia bukan meraih, dia meratapi kematian Husain di Karbala. Maka dipukul kepala dia, bomba. Maka satu, Husain mati, dia pun tak dapat bela Husain. Husain mati pada tahun 61 Hijrah. Dia pun tak dapat bela. Dia pun kata, kalaulah kami ada masa Husain mati, kami akan defend Husain dengan darah kami. Dia pukul darah, menyesal dah. Ya Allah, dia panggil nama Ya Husain, Ya Husain, Ya Abid Husain. Dia namakan dia tu Abid Husain, penyembah Husain. Melampau. Jadi habis aktiviti depa ni semua, depa akan sedialah makanan. Makanan tu dibuat untuk orang yang buat amalan pukul-pukul meratap ni semua ni. Maka dia akan buat bila 9 Muharram dengan 10 Muharram. 9 Muharram pesta besar dia buat kerana meraihkan kematian Umar Al-Khattab. Untuk orang Syiah ni, matinya Umar satu nikmat besar. Alhamdulillah lah Sayyidina Umar mati. Sayyidina Umar ni ahli neraka, kata dia. Maka dia buat kubur daripada emas. Kubur siapa? Kubur Abu Lu'lu'ah. Siapa dia Abu Lu'lu'ah? Orang yang tikam Sayyidina Umar. Dalam hadis Bukhari cerita, Umar nak semain subuh kan, dia tu main tikam. Dia bubuh racun di pisau dia. Maka dia tikam Sayyidina Umar, dia heret pisau tu. Satu perut dia heret, terborai perut Sayyidina Umar keluar. Sampai Umar minum, ayam keluar ke perut. Dan Umar mati. Maka dia pun bersyukur pada Allah kerana ada orang boleh bunuh Umar. Dia pun buat kubur daripada emas. 9 Muharram dia pun maki Sayyidina Umar, dia pun puji pembunuh Sayyidina Umar. Dan siapa yang boleh maki-maki itu semua, dia pun buat kenduri buat makan. Dia pun panggil kenduri Ashura. Kenduri Ashura. Itulah kaitan dia. Kita ni pula 9 dan 10 Muharram Nabi ajak buat apa? Buat puasa. Nabi suruh kita puasa. Kita puasa. Macam kita puasa Ramadan lah. Cuma ni puasa sunat kan. 9 dan 10 puasa sunat. Apa kelebihan dia? Nabi kata dosa kita setahun diampun oleh Allah. Setahun punya dosa diampun. Walaupun dosa tu kecil, setahun punya dosa diampun oleh Allah. Alhamdulillah diampun. Bila kita puasa, kita teringat nak makan apa, buat lah. Boleh tak saya kata dekat semua orang ni, esok kita puasa, pastikan lain daripada cuk badak jangan buat lah. Kita puasa besok, jangan duk buat cuk badak tau. Hak cerdik sikit tanya, ustaz pasal apa? Jangan duk tanya, saya ustaz percaya kat saya sudah. Cuk badak jangan buat, lain daripada cuk badak jangan buat cuk badak. Masuk akal ke tak? Tak masuk akal. Ataupun saya kata, ni bulan ni kita ni di bulan Sapak ni saja, saya kata ni adalah bulan kelahiran Cok Kodok. Cok Kodok yang kita duk buat tu, dia beranak bulan ni. Maka bulan ni lain daripada Cok Kodok jangan duk buat. Dan bulan lain jangan duk buat Cok Kodok, buat bulan ni juga. Yang dengar ni nak kata apa? Awak lah ustaz ni Cok Kodok minta ratu. Mana sabar dah? Baik, saya tanya kat antum. Antum buat bubuk kacang, buat bubuk pulut hitam, buat bubuk gandum, buat bubuk macam-macam bubuk. Ada bulan tak? Ada tak bulan bubuk kacang? Bulan apa bulan bubuk kacang? Bulan bubuk pulut hitam bulan apa? Ada tak? Tak ada kan? Tapi antum nak buat pulut hitam bila? Kau ustaz hitam mai baru buat. Bila teringat nak makan, buat lah. Betul tak? Tapi antum pelik tak? Bubuk Ashura ada bulan. Tak pelik? Buat dia ni raja ke? Dia bubuk, pasal apa dia ada bulan? Tak pelik? Tak mau tanya ke soalan tu? Dan kalaulah saya buat bubuk Ashura bulan Ramadan, orang kata apa saya? Lagu ni punya mangkak pun duk dah. Dia kata mangkak.
Ni bulan Ramadan lah, mana buat asyura? Saya kata, pasal apa buat asyura tak boleh buat bulan Ramadan? Dia bubuk, dia makanan. Teringat nak buat, lepas tu ke darah lah. Why? Letak bulan bubuh asyura bulan Muharram. Why? Itu soalan dia. Sebab yang meletakkan nama makanan untuk bulan ni Syiah saja, bukan kita. Pasal apa? Dia kata bulan ni lah kita nak buat kenduri besar-besaran kerana dah mati Aisyah, dah mati Abu Bakar. Sepanjang saya duduk di Iraq, saya duduk di tengah-tengah kota Baghdad tu, dekat dengan Masjid Abu Hanifah, bulan Muharram macam ni, mereka akan berkhutbah. Dia kata, aina Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya dekat orang ramai, di mana Aisyah? Ni masuk bulan Muharram. Al-anu ila qa'ri jahannam, dia kata. Sekarang ni perempuan itu berada dalam neraka Jahannam. Ini pengkhianat, dia kata. Bini Nabi kita terima seorang saja, Khadijah, lain semua pengkhianat. Maka dia kata ada makanan yang tak disentuh oleh perempuan jahat ni. Dia percaya ada makanan-makanan yang tak disentuh oleh perempuan jahat ni. Maka makanan tu lah kita ambil, biji-bijiran tu kita ambil, kita buat kenduri, kita bagi orang makan. Hanya dalam bulan Muharram. Kenapa? Kerana bulan Muharram dia buat peristiwa besar-besaran. Itu saya pun pelik. Kenapa bubuh asyura ada bulan? Rupanya yang letak bulan ni makanan khusus, pada bulan yang khusus ada mereka. Kita ni salah tak makan bubuh asyura? Tak salah. Tapi pasal apa kita nak makan dalam bulan Muharram juga? Yang tu pasal apa? Yang tu saja. Kenapa kita tak boleh makan sepanjang bulan? Itu saja. Bukan isu bubuh asyura. Isu dia pasal apa? Nak kait dia. Ni nak buka puasa apa hari ni? 10 Muharram puasa. Nak buka apa? Bubuh asyura. Abang kata karipak buat muka. Gila. Puasa asyura makan karipak. Puasa asyura makan karipak. Awak makcik, oi, tak pernah dibuat orang Habis nak minta kedarah apa ni? Suara lah. Suara juga. Jadi isu dia bukan isu bubuh. Isu dia, kenapa nak dinamakan bubuh tu untuk bulan ni? Kenapa? Itu yang saya tanya, yang banyak ustaz-ustaz duk marah kat saya. Ustaz kata mamak ni tak bagi orang makan bubuh asyura. Bukan tak bagi, nak minta kedarah pun minta kedarah pi lah. Benda halal. Dia kata tak puas hati, ada orang masuk neraka buat zina, ada orang masuk neraka curi, dia ni masuk neraka makan bubuh asyura. Ni mamak tu punya pasal lah. Bukan macam tu. Takkanlah terkena bubuh masuk neraka. Tak ada. Bukan macam tu. Tapi kita kena tahu asal usul meletakkan nama makanan untuk bulan ni Syiah, bukan kita. Cuba bulan Muharram ni kebanyakan bubuk pulut hitam. Tak ada apa. Tapi orang rasa apa? Orang rasa apa? Seingat kita lah, bubuk asyura ni dibuat bulan apa? Bulan Syawal. Lagi orang tergelak pecah perut, boleh meninggal tak ada muncah. Kalau pagi raya makan bubuk asyura, dia kata pulak dah, dia kata. Pagi raya makan ketupat, makan lemang, dia ni pergi buat bubuk asyura. Gila kawan ni. Kalau dia makanan, tak ada kena-mengena dengan bulan. Hanya Syiah saja meletakkan makanan untuk bulan kerana nak meraihkan kematian ahli syurga. Pasal tu saya kata, kalau orang buat bubuk asyura 10 Muharram tepat, kita kata kita tak mau buat. Kenapa? Kita menghidupkan budaya dia. Itu budaya dia. Kalaulah kita nak buat juga bubuk asyura, buat di ujung-ujung bulan. Buat bubuk kacang dulu, masuk Sabak buat bubuk asyura. Nak bagi tahu apa? Bagi tahu pada diri kita. Tak ada kena mengena bubuk ni dengan peristiwa ni semua. Depa tipu kita. Depa kata Nabi Nuh lah. Nabi Nuh kan banjir macam mana ke? Surut, orang duduk atas kapal dia, dah banjir surut, dah banjir semua satu alam. Lepas tu nak makan apa? Carilah atas kapal ada apa? Tengok ada kacang hijau, kacang tu, ada kacang soya bean pun ada. Nabi Nuh kumpul-kumpul, pelekat dapur, letak periuk 5 gantang, perah santan. Alam dah banjir, santan mai kok mana cik? Apa punya gila semua ni. Alam dah banjir, pokok nyok pun tenggelam. Pokoknya hanyut pi. Tak tahu Nabi Nuh perah santan. Awak ada peti air ke simpan santan?
Jangan cerita tak masuk akal. Siapa buat cerita ni? Syiah. Dia nak kita ikut budaya dia. Dia tak mau kita tahu rahsia dia, kenapa dia buat ni semua. Dia buah atas kepala Nabi Nuh. Kita pergi cari riwayat-riwayat, tak ada riwayat Nabi Nuh buat bubuk ni. Antum bayang, kita lepas banjir, rumah kita masuk air, benda penting kita buat apa? Buat bubuk. Tu fikir ni, nak urus macam mana ni? Nabi Nuh filter periuk 5 gantang, petik pula dapur gas ada ke masa tu? Banjir, pokok dah basah, nak menyala kot mana? Tak masuk akal. Tapi sebahagian kita kena tipu, kita percaya riwayat ni. Percaya riwayat ni. Saya tengok di Iraq benda ni, saya tengok, saya kata sebelum saya pergi Iraq, saya duk cerita ke orang. Saya kata Nabi Nuh punya bahtera. Bila saya pergi Iraq, saya punya duk istighfar, ya Allah, aku kena ranjau, aku kena tipu betul-betul. Saya tanya dekat Syekh, tanya ke Ustaz Abdullah, betul ke riwayat ni? Dia kata tak ada, hang seorang duk tipu orang. Astagfirullahaladzim. Saya tengok macam mana orang Iraq duk pukul badan, ya Husain, ya Husain, pukul pupak darah mercik semua. Ya Allah, macam ni depa hina isteri Nabi. Patutlah Nabi suruh kita puasa. Puasa, orang puasa ni apa ada dia makan dah, tak teringat nak buat apa. Depa dah, depa tak puasa. Depa khilaf dengan sunnah Nabi. Kita Nabi kata puasa. Sama, kita buka puasa, depa tak buka puasa lagi. Depa puasa sampai pukul 9 baru buka. Kita raya, depa puasa. Kita kata lusa baru 1 Syawal. Kerana kita kata lusa 1 Syawal, depa kata besok 1 Syawal. Dia nak bagi tak sama dengan kita. Ini kerja orang Syiah. Tak ada Syiah yang baik. Tak ada Syiah yang baik. Pengalaman saya tengok tak ada Syiah yang baik. Mereka suka menipu kita. Sejarah nombor 1 dia tipu kita. Isteri Nabi dia boleh kata ahli neraka kerana dia marah kat Abu Bakar, marah dekat Umar, marah dekat Hafsah, marah dekat apa nama Aisyah. Kutuk bukan-bukan. Maka kita kena tahu, pasal Nabi sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi kata hindarkan kita duduk menyerupai budaya orang. Hindarkan. Jangan duduk serupa dengan orang. Orang tu siapa dia? Luar daripada Islam. Pasal tu kita kena tahu budaya dia apa supaya kita tak buat. Kena tahu akidah dia apa supaya kita tak ikut. Kita puasa-puasa.